Hari yang penuh barakah di bulan yang penuh mulia. Hari yang dikatakan turunnya Al-Quran ataupun nuzul Quran di bulan yang mulia, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Kita dapat berkumpul di dewan ini, di kediaman rasmi saya, tidak lain dan tidak bukan untuk kita memperingati sambutan nuzul Al-Quran dan juga sekaligus kita mengambil barakah pada hari ini dan pada bulan yang mulia ini untuk kita melancarkan apa yang kita laksanakan sebagai Festival Turas Islami Selangor 2025, yang juga merupakan Festival Turas Islami Selangor kali yang ketiga. Dan majlis ini bersempena pula dengan Nuzulul Quran, tema Festival Turas tahun ini, yang kebetulan kita akan turut mendalami ilmu yang berkaitan dengan tafsir Quran dengan membawakan kitab Jalalain. Tadi Datuk Setia telah menjelaskan bagaimana kitab Jalalain ini. Kitab ini merupakan di antara kitab-kitab pilihan khususnya di Nusantara yang menjadi rujukan kitab-kitab utama dalam pengkajian tafsir Quran ataupun terjemahan Al-Quran yang biasanya ada di pondok-pondok ataupun di pesantren-pesantren di seluruh Asia Tenggara yang menggabungkan dua jalal, sebab itu namanya Jalalain. Jalaluddin As-Suyuti dan Jalaluddin Mahali, yang dijelaskan sedikit sebanyak oleh Profesor Datuk Setia Haji Anhar, yang juga Mufti Negeri Selangor, dalam tazkirah ataupun kuliah duha beliau sebentar tadi. Namun begitu, sudah pasti hasrat besar kepada penganjuran Festival Turas dan pelaksanaan program-program di bawah kerajaan negeri ataupun aturan-aturan program berbentuk pengisian keagamaan di peringkat negeri adalah cuba untuk memasukkan dan melengkapkan apa yang kita fahami tentang Islam dan agama. Ia tidak lain dan tidak bukan, dia akan merujuk kepada hadis panjang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dipanggil tentang hadis Jibril, iaitu berkenaan dengan Islam, iman, Islam dan juga ihsan. Dan juga apa yang disatakan tanda-tanda hari kiamat. Dan situlah sebenarnya kita akan dapat meneliti bahawa perkiraan pertimbangan agama dan juga kehidupan pada hari ini dan keperluan hari ini bukan hanya soal badani ataupun jasmani, bukan hanya merujuk kepada akli ataupun akal, tetapi juga harus disedut dan difahami daripada sudut kerohanian ataupun yang disudut tentang jiwa dan juga keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu pengajian program turas bukan hanya memperkenalkan tokoh. Yang lepas kita memperkenalkan Al-Imam Al-Ghazali, kita terjemahkan fikirannya dan buah fikirnya dalam Ihya Ulumuddin, kita terjemahkan dalam projek panjang yang sedang dilaksanakan. Yang lepas kita mengkaji tentang Imam An-Nawawi, yang kita buka kitabnya antaranya adalah hadis Arba'in ataupun hadis 40 dan juga kitab-kitab yang lain. Tetapi di dalam penganjuran, dalam aturan program itu, kita turut menyelitkan dan turut bersama-samanya beberapa kaedah dan juga amalan-amalan masyarakat, sama ada daripada segi kebudayaan yang rapat dengan Islam dan juga amalan-amalan seperti zikir. Dan hari ini bukan saja kita lancarkan atau kita luncurkan tentang Festival Turas mengingati nuzul Al-Quran, juga kita menerbitkan ataupun meluncurkan kitab Dalailul Khairat yang dijelaskan dengan cukup rinci oleh Saibus Samahah Mufti sebentar tadi. Dan kalau beli buku ini, ada introduction yang sedang dibuka oleh Dr. Fahmi, itu adalah pengenalan terhadap kitab Dalailul Khairat dan amalan Dalailul Khairat yang telah beribu tahun diamalkan, termasuk pernah diajarkan di Masjid Nabawi, di masjid di Madinah, Masjid Nabi di Madinah, dan susul galurnya yang panjang yang disampaikan oleh Menteri Wakaf Mesir
yang baru ziarah ataupun bertemu dan hadir ke negeri Selangor baru-baru ini, yang kita anjurkan kuliah bersempena dengan menjelang Ramadan yang disampaikan oleh Al-Alamah Dr. Usamah Syed Azhari, yang menjelaskan sedikit sebanyak bagaimana kitab Da'ilul Khairat. Bukan hanya Da'ilul Khairat, kita memilih Da'ilul Khairat, tetapi ada tradisinya. Itu dalam kitab Tuhfat An-Nafis yang dijelaskan sebentar tadi. Di saat sebelah tangan memegang pedang ataupun badik, sebelah tangan lagi memeluk Da'ilul Khairat. Dan itulah pencirian dan kehidupan yang saya anggap hampir syumul ataupun hampir sempurna, di mana kita berjuang untuk kehidupan ataupun untuk perjalanan dunia, mencari negara, mempertahankan kedaulatan, tapi juga mempertahankan iman dan terus melazimi zikir dalam kehidupan seharian untuk diisi dan juga untuk memenuhi kepada keperluan yang sempurna tentang pengertian agama dan juga kepertian kepada kehidupan. Saudara-saudari, kenapa kita perlukan suntikan kerohanian ini? Kita sedar sampai ke satu tahap, sampai ke satu masa dan ketika, manusia kadang-kadang berada dalam keadaan resah. Keresahan yang tidak boleh diterjemahkan. Ada orang mencapai kemuliaan dan kehidupan sehat, kehidupan yang mulia dengan kedudukan, pangkat, jiwanya masih lagi resah. Ada orang boleh berfikir dengan memahami falsafah, memahami latar dunia, memahami selok-belok sains, sampai kepada rinci dan sampai kepada atom molekul yang kecil, jiwanya masih lagi resah. Dan sebab itu, bila kita lihat pada hari ini, ada orang yang tidak dapat mensyukuri kehidupan dunianya. Kalau kita lihat, kita pun hairan. Mungkin tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik semua, saya rasa terdedah tentang dunia popular culture sekarang. K-pop, Korean pop culture. Kita nampak dia hebat, mukanya handsome, rambutnya menjadi ikutan. Bukan rambutnya saja, kadang-kadang makanannya juga ada ikutan. Di Family Mart, di 7-Eleven, bukan ada jualan makanan yang dikeluarkan oleh Maggi ke apa ke, tapi ada jualan makanan Korea. Sebab apa? Dia dah jadi popular culture. Dia dah jadi ikutan. Tetapi satu demi satu, hari demi hari, kita dapati ada sebahagian daripada mereka ni meninggal dunia. Dengan sebab apa? Dengan sebab tekanan, dengan sebab populariti, dengan sebab kedudukannya sangat popular sampai dia tak tahu mencari erti hidup. Ada orang yang ilmunya tinggi, pengetahuannya tajam, pengetahuannya meliputi banyak disiplin dan bidang, tetapi ada rahsia-rahsia Tuhan yang tidak boleh dia ketahuinya. Dan dengan sebab itu dia menyesal dengan ilmunya. Malahan dia menjadi ingkar dan kufur. Sedangkan di dalam Al-Quran diingatkan, afala tatafakkarun, tidakkah kamu bertafakur, tidakkah kamu yaqilun, tidakkah kamu berfikir? Tapi mereka tidak dapat berfikir apabila ada halangan-halangan ataupun tidak ada kejelasan. Dan disinilah apa yang dikatakan suntikan kerohanian sangat diperlukan pada abad ini dan zaman ini. Mungkin abad-abad dan zaman-zaman sebelum ini kita memerlukan suntikan akal yang sehat bagi menangani segala tahyul, mahyul ataupun perkara-perkara yang dianggap tidak kurafat dan perkara-perkara yang tidak benar. Tapi zaman ini akal kemodenan yang mengajak kita berfikir dengan waras. 1 campur 1 adalah 2, 1 campur 3 adalah 4. A campur B jawapannya dengan C. C sama dengan A sama dengan C tolak B. Nah, itu contoh kalau kita belajar tentang logik. Tetapi hari ini akal manusia, tentang kesehatan akal itu saya dapat lihat sampai ke tampuk yang agak maksimum. Dan jawapannya apa? Jawapannya ketika pandemik ada ramai yang bunuh diri. Ada ramai yang tak boleh rationalize.
Kenapa kita dah hidup zaman moden, dah cuci tangan, masih lagi dapat pandemik? Dan itulah saya dapat lihat ada keperluannya untuk suntikan kerohanian. Suntikan kerohanian ini yang mana ada satu konsep, iaitu konsep kita pasal ketuhanan, keyakinan kita kepada Allah bukan lagi digariskan dengan hujah-hujah akal sahaja. Hujah akal perlu tak? Perlu. Iaitu dalil akli, masih perlu untuk kita rationalize, jelaskan bagaimana fizik, bagaimana kejadian Tuhan, kejadian alam, perlu. Tapi sampai ke satu tahap, bila kita tiba sampai ke ujian Allah, kita akan menjadi keliru. Tak payah lama tuan-tuan, sekarang ni kita nak sambut Hari Raya Aidul Fitri. Berapa tahun lepas, dengan tidak disangka-sangka, muncul anak bulan. Ni tak lama lagi kita nak tengok anak bulan. Berdoalah kita dapat anak bulan, jadi tak dapat raya terkejut, ya? Muncul anak bulan, saya dapat tengok respon. Respon apa? Respon kelang kabut. Salahkan mufti, salahkan Sahibu Saadah, pengarah Jabatan Agama Islam. Pengarah Jabatan Agama Islam ditelefon oleh mak dia, ditelefon oleh keluarganya. Kenapa tak bagi tahu besok raya? Betul dia, betul. Tanya dia, betul kena marah. Adik-beradik dia marah semua. Lah, dia pengarah Jabatan Agama Islam, bukan dia keluarkan bulan tu. Itu adalah apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apa? Di saat segala kemodenan dah ada, dah nampak teropong, ada kira-kira hisap bahawa bulan akan 25 jam, 48 jam, 3 jam. Kemungkinan tak nampak, hari itu nampak. Sebab apa? Takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tanpa ada suntikan kerohanian yang jelas, itu perkara kecil hari raya. Kita pun menyalahkan abang kita, menyalahkan mufti. Mufti dia tak tahulah berapa ramai kontak dia. Saya pun nak marah juga, sebab masa tu saya sedang umrah, sepatut balik. Habis balik hari raya pertama. Sebab salah pertimbangan, sebab takdir dah ada. Tapi ada satu tazkirah hari tu bagi tahu, janganlah salahkan orang, jangan salahkan teropong. Ini adalah takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Takdir Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan apa? Tentang qada dan kadar Allah, tentang kudrah Allah, tentang keupayaan Allah, keluar daripada nalar dan kebiasaan. Dan ini semua tidak boleh hanya dipikirkan dengan hisab, dengan kiraan, dengan logik, dengan cerahnya teropong dan sebagainya. Dan sebab itulah bila saya meneliti ada hadis-hadis tertentu, apabila turunnya Dajjal, apabila turunnya apa yang dipanggil hari kelaparan, apa disebut, apa yang datangnya hari akhir zaman, yang disebutkan tentang makanan kepada orang yang beriman, itu dia apa dia? Apa dia? Tasbih, takbir, tahlil dan tasdik. Ini semua yang kita amalkan. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Tasdik apa? Subuhun kudus rabbuna wa rabbul malaikatu waruh. Sekarang ni kita sedang amalkan di bulan Ramadan Al-Mubarak. Jadi sebab itu Ramadan dipanggil sebagai madrasah ruhiyah, dan madrasah inilah yang diamalkan seharian, dan ia dilengkapi dengan ilmu pengetahuan, dengan pembacaan Al-Quran, dengan zikir, dengan berkongsi kerahmatan, dengan perbuatan amal dan baik. Dan madrasah ruhiyah itulah yang akan diterjemahkan kepada perbuatan kita yang baik, akal kita yang sehat, akal kita yang cenderung kepada kebaikan. Justru itulah, sebab itu kebanggaan kepada program Turas Islami bukan hanya buku apa yang kita bawa, bukan apa kajian kitab yang kita bawa, bukan hanya senarai ulama yang kita jemput. Alhamdulillah, kita mendapat pengesahan untuk tahun ketiga berturut-turut daripada Al-Alamah Dr. Syekh Ali Jumaah, yang telah hadir dan begitu sayang dengan Bumi Selangor, terutamanya dengan penganjuran program ini. Tapi insya-Allah tahun ini kita turut akan menjemput beberapa ulama daripada beberapa benua. Antaranya ialah Mufti Muhammad Taqi Usmani. Ini mufti Pakistan. Saya diberi maklum Muhammad Taqi Usmani ini
Utsmani itu kerana ia adalah daripada keturunan dan susul garul Utsman Ibn Affan, daripada keturunan Utsman Affan. Dan beliau juga sangat fasih dalam bidang muamalah, kalau tidak salah saya. Jangan dengan pemahaman yang sangat dalam. Malahan tahun ini kita turut bergembira kerana kita dapat pengesahan daripada beberapa ulama daripada Maghribi, antaranya Syekh Mustafa Al-Bahyawi, bekas rektor Universiti tertua Al-Qarawin di Morocco, dan Syekh Muhammad Ar-Ruki, dekan Cambridge Islamic College, dan maafkan saya, Syekh Muhammad Ar-Ruki dan juga dekan Cambridge Islamic College Syekh Muhammad Akram An-Nadawi, yang setuju untuk hadir bersama dengan Syekh Usamah yang telah hadir ke sini pada masa beberapa hari lagi. Jadi bukan hanya senarai ini yang kita rasa gembira, sebab ada orang dia cynical kepada Selangor. Bila kita anjur selalu majlis selawat, dikritik macam-macam, mungkin ada kesilapan sikit orang yang dijemput, kesilapan itu kita akuilah dan kita perbetulkan. Tapi ada orang betulkan, dia kata Selangor ni tak langsung, tak ada program ilmu. Dia tunjukkanlah poster dia yang ada 40 ke 50 orang yang dijemput. Kita ada, bukan tak ada. Malahan bukan setahun, dah 3 tahun kita anjur. Bukan satu topik, sudah 2 topik. Tahun ini tahun ketiga ada. Tapi itu bukan segala-galanya. Kerana pencapaian kekuatan akal itu memang harus diperkemas, diperkukuh. Memang saya percaya pun. Sebab di saat muda saya, memang saya teruja dengan Ibn Rushd. Sebab Ibn Rushd membuat satu tulisan Fasul Maqal, demi menjawab ataupun menjelaskan tentang perbezaan dia dengan Imam Al-Ghazali. Ketika itu Al-Ghazali menulis Tahafud Al-Falasifah, dijawab ratusan tahun kemudian oleh Ibn Rushd. Ibn Rushd menggalakkan kepada pemikiran rasional. Masa muda saya lah, saya nampak rationality. Ya, bagus, kita kena berfikir dengan betul, berfikir dengan logik, supaya kita meninggalkan perkara-perkara khurafat dan perkara-perkara yang dianggap mitos. Tapi sampai ke satu tahap, kita juga perlu rukun keimanan kita, keyakinan kepada qada dan qadar, keyakinan kepada kuasa Allah yang tidak boleh dilupakan. Dan cara untuk menggilapnya dengan apa? Dengan zikir, dengan bertahmid, dengan bertahlil, yang sewajarnya menjadi amalan kepada kehidupan. Jadi nilai festival turas dan program keilmuan kita bukan hanya ilmu pengetahuan yang besar, tradisi Islam yang besar, tapi kita sebut ada barakahnya daripada guru. Barakahnya daripada guru itu bukan saja apa yang tercerna dan tersimbah daripada cahaya ilmu dia, tetapi amalan guru tersebut. Bagaimana cara kehidupannya. Saya betul-betul terkesan bila saya jemput Syekh Dr. Hadi Hidayat tahun lepas. Dia kata dia hantar maklum balas untuk datang ke festival turas di tahun lepas itu last minute. Lambat, kita dah jemput lama. Rupa-rupanya sebab kita nak kaji tentang Imam An-Nawawi, selama sebulan Ustaz Hadi Hidayat cuba untuk hidup sebagaimana Imam An-Nawawi. Mengurangkan makan, tidur di pejabat. Isteri dia selalu komplain, dia kata dia terpaksa nak hidup sebab dia kata, untuk saya bercakap untuk Imam An-Nawawi, saya cuba memahami dan cuba melaksanakan praktis Imam An-Nawawi. Sampai begitu sekali. Dan daripada praktis itulah yang kata ada barakah para guru. Dan barakah itu bukan hanya tersimbah dengan kita, sewajarnya kita amalkan bersama-sama. Dan nasihat ini tidak lain dan untuk saya sendiri yang sangat sibuk, yang mungkin terlalu sibuk, jadi adik-adik para asatizah depan saya ni mempunyai peluang yang jauh lebih baik. Jadi insya-Allah festival turas ini akan berjalan pada 19 Julai 12 hingga 19 Julai 2025, yang masih lagi menjadikan Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah ataupun Masjid Negeri, yang ada 50 sesi pengajaran, daurah kitab ataupun pengajian yang akan dibentangkan nanti. Kitab-kitabnya dah ada, termasuk juga zikir dan beberapa majlis untuk merehatkan seperti qasidah yang kita aturkan. Kerana apa? Kerana saya sebutkan tadi, kita bukan saja memerlukan pemahaman ilmu lama per se itu saja, tetapi kita ingin mendapat barakahnya. Mendapat barakahnya adalah melalui amalan guru-gurunya yang kita ikut.
Sebab itu kita turuti dengan zikir, tapi dalam masa yang sama perkara yang lebih besar, kita memerlukan yang dipanggil suntikan kerohanian dalam jiwa hati kita. Dan semoga ikhtiar ini akan diberikan petunjuk jalan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, akan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala, memimpin saya sebagai Menteri Besar dan semua yang ada di sini dan di negeri Selangor ke arah jalan yang benar. Ihdinas siratal mustaqim, iaitu jalan yang benar yang dipimpin oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabat, tabi'in dan juga ulama yang membawa kita ke jalan yang benar yang akan menentukan kehidupan yang lebih abadi di akhirat nanti. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas kesempatan ini dan ucap bersyukur sebab kita luncurkan festival Turas kali ini dalam suasana dan hari yang sangat-sangat barakah bagi saya. Bukan majlis ini barakah, tetapi harinya telah barakah, bulannya telah turun bulan yang sangat berkah, yaitu bulan Ramadan Al-Mubarak. Semoga Ramadan ini menjadikan kita manusia yang jauh lebih baik, manusia yang membawa kebaikan dan mendapat rahmat Ramadan yang besar kepada kehidupan dan juga perjalanan kehidupan siaran kita, sampailah kita gembira. Saya tertarik last sekali bila syarah daripada Syekh Usamah di Masjid Negeri baru-baru ini menyentuh tentang nama negeri kita. Negeri apa? Negeri Selangor, Darul Ihsan. Bila kita sebut ihsan, selalu disebut ihsan ni adalah belas kasihan. Tapi kalau kita tengok perkataan tafsir asal ihsan dalam hadis yang saya sebut tadi, ialah melakukan perbuatan seolah-olah Allah melihat kita di mana-mana saja kita berada. Tapi Syekh Usamah menjelaskan supaya perbezaan ihsan ni macam mana supaya lebih baik. Beliau membezakan di antara itqan dengan ihsan. Itqan ni sempurna lah, sempurna. Jadi kalau kita hafiz Quran sempurna 30 juzuk, itqan, lengkap, tidak ada masalah, tidak ada hilang perkataan ataupun tak ada lupa. Contoh, kita membuat kerja itqan, lengkap, A to Z, sempurna. Itu bagus. Bukan tak bagus, bagus. Tapi ihsan ni apa dia? Ihsan ni lebih tinggi daripada itqan. Maknanya kita buat kerja dengan sempurna dan kita gembira dengan kesempurnaan yang kita lakukan. Ada orang yang tidak lengkap ataupun sempurna tapi hatinya menggerutu. Besok hari nak raya, 3 hari lagi nak raya, kerja tak habis lagi, tapi dia habiskan kerja lah. Dia bising. Itqan tak? Itqan sempurna, tapi dia tidak gembira. Dia kena gembira. Dan dengan sebab gembira itu, dia lebihkan lagi. Dia lebihkan. Ini ada pada penganjur festival Turas selama beberapa tahun. Banyak rakan-rakan ni, dia bukan buat kerja dengan sebab dia gembira saja, tapi dia lebih. Dia lebih. Sebab tu saya memang dana dia selalu saya tak cukupkan, sebab dia orang sendiri akan keluarkan dana masing-masing untuk melengkapkan festival Turas. Jadi tu lah. Semua gembira, nampak? Semua senyum gembira. Ya, Ustaz Ashraf pun gembira. Dia buka restoran tu sebab dia nak infak juga untuk melaksanakan festival Turas. InsyaAllah. Itu gurau saja. Tapi maksudnya begitu. Kita lebihkan masa kita, kita lebihkan waktu kita kerana kita gembira dan kita sangat mencintai dengan apa yang kita lakukan. Itu nama dia ihsan. Jadi kalau kita sebut Selangor Darul Ihsan, maknanya kerja kita, kesempurnaan kita itu bukan hanya kewajiban, tetapi atas rasa kecintaan. Ibadahnya atas rasa ihsan, kecintaan kita, atas rasa sayang kita. Dan inilah sebahagian daripada cita-cita yang kita nak lihat untuk meneruskan kelangsungan, kemodenan dan pemajuan negeri pada hari ini. Jadi saya ucap terima kasih banyak-banyak di atas kesempatan ini sekali lagi. Jadi alhamdulillah, insya-Allah kita akan bersama-sama pada Julai nanti. Jadi siapa yang bersedia nak jadi ahli khidmat, boleh kontak saudara Asrul, dia memang pengumpul ahli khidmat. Atau cari masalah, nak penyelesaian masalah, Ustaz Asrul Muhaimin. Dan yang lain-lain, siapa nak bantu untuk sama-sama, ada pun nak ikut sama-sama, saya raikan sama-sama kerana ini adalah program, bukan program saya, bukan juga program Selangor, tapi program kita yang cintakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang cintakan jalan kebenaran, yang sayangkan diri kita juga untuk mendapat penyelamatan dan keselamatan pada hari kemudian. Jadi dengan lafaz suci Bismillahirrahmanirrahim di bulan yang suci, saya melancarkan program
sambutan Nuzul Quran dan pelancaran Festival Turas Islami 2025. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.